Hi guys and welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku nak tunjuk kat korang yang aku beli Daiso. Okay, so mungkin ada antara korang dah ramai dah orang beli benda ni kan. So kali ni aku beli bukan sahaja beli botol dia saja tau, tapi botol yang diukir nama aku. Okay, so kita nak buka, nak tengok ni dalam. Yang aku beli ni adalah color hitam itu premium. Wow, ni guys, dia siap ada nama ni, ukiran nama Risque. Kalau korang nak beli, korang tekan je link kat description kat bawah. Okay, dia bukan saja boleh ukir nama, korang boleh letak logo dan nama boleh, ataupun logo saja pun boleh. Okay, so kita tengoklah apa yang kita akan dapat. Dia kata dapat bag dan berus. Dia punya free gift. Wow, ni dia punya bag. Dan yang ni apa ni? Warranty kot. Ada warranty ke? Tak pun buku manual. Okay, so ada apa? Okay. Mana dia punya berus? Oh, dalam ni. Ni bag dia. Ni dia punya berus botol. Wow, ni dia punya stiker. Dia bukan stiker. Dia orang panggil apa? Aku tak ingat lah. Dia macam dia stiker tapi dia dia ada bentuk fizikal macam tu. Bukan stiker kertas macam tu lah. Dia ada banyak jenis. Dia ada bunga, ni aiskrim, bubur, this one. So tapi yang ni mungkin aku bagi kat adik aku tak guna pun. Dia bag ni dia besar ni je guys, besar ni. So besar ni, kalau yang aku punya ni adalah 900 ml botol. Kalau besar mungkin lah tak sesuai lah. Kalau besar sangat ni 900 aku tak sure lah sesuai ke tak kan? Ada ke tak, macam ngam-ngam ngam-ngam guys. Oh, 900 ngam-ngam. Aku tak sure lah dia bag dia lagi besar ke, ataupun memang bag dia besar ni je untuk free gift. So kalau bag besar ni untuk free gift, botol lagi besar tak ni lah, ngam lah. Yang ni korang boleh pegang siap. Macam ni ke? Macam ni ke? Bag just macam ni. Aku ingat kan macam boleh pegang-pegang je. Tapi okey lah kan, daripada tak ada langsung. Dia macam slim bag. Okay, kalau korang cari free gift, jangan cari dekat kotak ke kan. Memang tak ada lah. Dia duduk dalam bekas ni, korang kena buka and then baru nampak ada free gift. So korang boleh minum direct atau minum dengan straw. So daripada kotak dia, aku baca dia kata 24 jam boleh keep cool, tapi 6 jam keep hot. Maksudnya 6 jam ni panas. So aku nak try yang sejuk betul ke tak. Yang panas ni sebenarnya orang tak kisah sangat kan. So aku nak try letak air batu. Aku nak tengok boleh tahan berapa lama. Let's go. So guys, aku letak satu air batu. Tekan bawah ni, satu air batu ni. So aku letak dalam ni, kita tengok dia boleh bertahan berapa lama. So guys, kita tengok waktu kita letak air batu tu dalam 23 22.8. Kita tengok esok pula. Okay, so guys, sekarang dah pukul 11.36. Okay, so 11.36. Macam korang dengar, dia ada dengar kan, tapi sekali dengan air. Tapi aku rasa air batu dia dah cair dah ni. Aku tak tahu lah dia 24 jam dia boleh bertahan ke tak. Tapi yang bagusnya kat tepi ni dia tak ada berpeluh. Yang tu best. Dia tak sejuk dan dia tidak berpeluh. So kita tengok esok macam mana. So guys, aku rasa dah lebih 12 minit dah ni. 2.37. Okay, so kita nak tengok lah ada air batu tak. Aku rasa dah tak ada. Sebab dalam, tak silap aku, dalam 10 jam 12 jam tu air batu tu still ada lagi sikit. Nah betul lah guys, tak ada. Air batu dah tak ada. Nampak kan? Air batu dah tak ada. So maksudnya besar, air batu besar tu dia akan habis besar ni.
So mungkin kalau air batu tu besar lagi, mungkin ada lagi air batu lah. Tapi yang bestnya dia punya bekas ni tak berpeluh. So tak risau tangan korang basah. Dan tak sejuk. Dia tak sakit lah kalau pegang kalau tak sejuk. 12 jam macam tu kan, 10 jam, 12 jam still ada lagi air batu lah. Okay, malam tu aku try goncang, still lagi bunyi. Okay guys, kalau korang berminat dengan botol Taiso Malaysia ni, so kalau korang nak ukir nama kan, ukir nama ataupun logo, macam-macam dia boleh buat. Korang hanya perlu bagi logo dekat dia atau nama, nanti dia akan beritahu sama ada sesuai atau tak, letak kat botol ni, then dia akan buat. Nama ni tak semestinya macam ni, nama memanjang macam ni pun boleh. Memang kalau korang tengok dekat review, macam-macam logo, macam-macam nama, memang style dia punya font pun banyak jenis. Memang lawa lah nampak dia punya botol. Okay, kalau korang nak, korang tekan je link description kat bawah. Okay, aku dah tinggalkan link, korang just tekan dan beli je, tukar kan. So sampai situ saja video aku kali ni. Jangan lupa untuk like, share dan komen. Semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum and bye bye.